Soalan saya, di negara China ada tak pemimpin orang Melayu? Hai, Assalamualaikum semua. Sihat? Makin menarik. Kabinet sudah dirombak dan wilayah persekutuan sudah ditakluki oleh pemimpin yang bukan beragama Islam. Ini adalah Malaysia, tanah Melayu, negara-negara Islam. Bangsa yang ada di Malaysia ini adalah bangsa Melayu, tanah air orang Melayu. Majoriti ni orang Melayu ni. Inilah dia salah satu daripada contoh PhD yang kita ada kat Malaysia ni. Okey. PhD ni sepatutnya membuat seseorang itu lebih bijak, lebih pandai, lebih berpengetahuan. Tetapi bila dapat PhD yang kita panggil permanent head damage ni,